bila dia nampak the minimum solat 5 waktu tu, kalau orang sekeliling dia tu pun tak capai benda tu, itu yang dia nampak minimum bar dia tu kat situ lah kan. Sebab orang sekeliling dia pun tak bagi perhatian sangat. Tapi kalau orang sekeliling itu yalah, macam kami pun pergi ke sekolah agama, kita pergi sekolah agama juga, sekolah tahfiz pun kita pergi. Jadi benda-benda tu yang kita sebutkan pada diorang bahawa mereka ni ada peranan yang lebih besar, ada harapan kan kepada masyarakat untuk jadi contoh kuduah tu kepada society, bahawa inilah kualiti yang macam ni yang kita mengharapkan lelaki, dan mereka ni kena memimpin lah. Janganlah pula bila diorang ni dah jadi, sekarang ni isu pula selebriti ataupun nama-nama ustaz-ustaz ni jadi backlash pula kan, penunggang-penunggang ni, na'udzubillah. Kita pun risau jugalah benda tu akan menjadi skeptism pada orang yang nak mendekati agama pula. Dia kata sama je kan. Akhirnya pergi ke arah beberapa orang yang liberal-liberal pula kan, kata sama je beragama ni. So itu satu segmen pula yang perlu ditangani oleh lelaki juga. Takkan kita nak wanita yang settlekan hal tu. So bila kita pergi ke sekolah pun, kalau ada peserta lelaki perempuan, kita akan tanya kepada perempuan direct depan-depan lelaki tu kan, awak nanti bila besar nanti awak nak suami macam mana? Nak suami yang ketagih pun nak tak kan? Kita tanya ramai-ramai. Jadi dia jawab sendiri kan, murid-murid lelaki tu dengar, awak nak yang isap rokok tak? Awak nak yang isap vape tak? Yang penagih dadah ke nak tak? Kan kita tanya itu supaya dia yang perempuan ni pun akan terfikir, oh masa depan aku ni nak macam mana kan. Dan yang lelaki tu pula, kalau dia involve dengan benda tu, macam mana dia nak membina rumah tangga yang baik pula masa akan datang kan.